Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Atira binti Roslan. Nombor metrik 22300452 daripada kumpulan 4 untuk semester 1 dan juga semester 2. Untuk semester 1, kumpulan kami telah menjalankan projek bertajuk Hope, Bright Smile, Bright Future di Masjid Al-Malik Khalid. Manakala bagi semester 2 pula, projek kami bertajuk Heartstring Outreach yang dijalankan di Masjid Al-Taqwa. Sepanjang program projek Hikmat Komuniti ini, saya telah menjalankan beberapa tugasan. Bagi semester 1, saya merupakan AJK Media di mana saya mengambil gambar dan video sepanjang program berlangsung. Saya juga membantu menyediakan bahan untuk memasak bubur bersama ahli kumpulan. Untuk semester 2 pula, saya menjadi AJK Makanan yang menguruskan makanan untuk ahli kumpulan. Selain itu, saya juga turut terlibat dalam aktiviti gotong royong membersihkan kawasan masjid dan membantu memasak bubur jagung untuk diagihkan kepada masyarakat sekitar. Antara cabaran yang saya hadapi semasa menjalankan projek Hikmat Komuniti ialah mengurus masa dan memastikan semua tugasan dapat dilakukan dengan baik semasa program berlangsung. Sebagai AJK Media, saya perlu sentiasa peka untuk merakam momen penting sambil membantu aktiviti lain. Namun begitu, pengalaman ini sangat bermakna kerana saya dapat melihat semangat kerjasama antara ahli dan juga masyarakat setempat. Dalam program ini, saya belajar tentang nilai tanggungjawab, komunikasi, kerjasama dan sikap prihatin terhadap masyarakat. Kedua-dua projek ini memberi manfaat kepada komuniti melalui aktiviti gotong royong, penyediaan makanan dan usaha untuk merapatkan hubungan sesama masyarakat. Selain itu, projek ini juga selari dengan silibus St. John Ambulance Malaysia kerana kami dapat mengamalkan nilai kemanusiaan, disiplin, kerja berpasukan dan khidmat masyarakat sepanjang program berlangsung. Secara keseluruhannya, pengalaman program Hikmat Komuniti ini memberi banyak kenangan dan pengajaran yang bermakna kepada saya.